Hmm, siapa lagi? Selamat datang ke mansion saya. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama saya. Tujuan kita berkumpul malam ni bagi meraihkan kejayaan mega projek saya. Tapi macam ada yang tak cukup. Saya boleh agak siapa. Lah, ada rupanya. Sila. Well, since everyone is here, let's enjoy the meal. Hey, kita tengok apa? Kita makanlah, sedap. Darling! Aku akan million. Tak ada lain. Macam ni kak. Kamaru dah mati ni. Engkau kan bunuh dia kan? Asal pula? Tak, I rasa perempuan ni yang bunuh husband I. You jaga sikit mulut you. Kenapa pula I? Hey waiter, kau sini. Kau yang bunuh bos aku kan? Diam! Aku tak nak ada sesiapa pun keluar daripada bilik ini. You siapa? Saya detektif Kelak. Saya akan pastikan pembunuh kes ini ditangkap dalam tangan saya. Tak, kau tak faham. Amirul yang bunuh si Kamarul. Dulu aku pernah nampak diorang tu bergaduh. Kau ni kan, kalau tak sebab kita kawan, dah pecah muka kau. Okey, tak apa. Hari ni hari kau. Kau ingat satu hari nanti kau ingat. Kau ingat? Bukan aku yang buat. Kisah aku dengan Kamarul tu, aku dah lupa dah. Tak, kenapa kena tuduh I? I ni wife dia kot. I tak salah. Confirm wife dia yang bunuh dia. Wife dia kan nak harta je. Harta? Alah, I nak aku benar sebab Kamarul tak kahwin dengan dia. Bukan dengan I. Lagipun, korang dah plan nak kahwin dah bulan depan. Kamaru tu dah cakap dia nak ceraikan wife dia. Rosak plan I. Dan bukan nakkan husband I je. Ada doktor-doktor tu sekali dia nak. Detektif, aku tahu siapa pembunuh tu. Si waiter tu lah pembunuhnya. Tadi, aku nampak dia bawa pisau dalam dulang. Bukan saya yang bunuh dia. Doktor tu tuduh saya sebab saya tak layan dia. Oh, you're so beautiful.
Can I have your number? Tak boleh lah. Kau sini kau. Ya, apa tuan? Dia kan. Dia tak mungkin. Tu dia. Dialah pembunuh. Saya difitnah. Saya tak tahu apa-apa. Saya tak bunuh. Saya tukang kebun je. Aku nak kau bunuh dia. Bunuh. Saya tak sanggup bunuh orang. Saya tak boleh. Kau kena ingat, nyawa anak kau, nyawa family kau dalam tangan aku. Mana boleh macam ni? Kau kena buat juga kerja ni. Tapi sebenarnya